5 persediaan yang perlu mak ayah tahu sebelum hantar anak untuk bersunat. Pertama, persediaan mentaliti. So sebelum nak hantar anak sunat, mesti bagi tahu dia dulu. Preparekan mental diorang yang diorang akan dihantar sunat pada cuti sekolah sekian. Dan jangan terus hantar je, sebab nanti mereka akan memerontak dan susah kita nak melakukan prosedur. Kedua, sebagai parents perlu tahu penjagaan luka dengan baik. Parents perlu tahu apa yang akan berlaku selepas sunat. Bengkak, berair, sakit, itu adalah benda yang normal yang berlaku selepas apa-apa prosedur yang melibatkan pemotongan. Untuk tak nak panik lepas sunat, prepare awal-awal dulu, buat study sikit tentang penjagaan luka selepas sunat. Pastikan kemaluan anak korang tu normal. Sebab tak semua kes boleh buat dekat klinik. Kalau kemaluan tu tak normal, kita kena rujuk kepada doktor pakar. Seterusnya, kalau lepas sunat tu, janganlah tak bagi ayam ke, tak bagi telur ke dekat anak-anak sebabkan takut gatal ke, takut apa-apa ke. Kalau diorang tak ada alahan, bagi je, sebab ayam, ikan dan telur merupakan sumber protein dan penting untuk proses penyembuhan luka. Dan yang terakhir, kalau dah lepas sunat tu, janganlah pula kita nak pujuk anak kita dengan bagi banyak manisan. So, air manis ke, gula ke dan sebagainya perlu dikurangkan kerana kandungan gula yang tinggi akan menyebabkan proses penyembuhan luka itu menjadi lambat. Jadi, kalau masih lagi banyak persoalan tentang berkhatan ataupun sunat, boleh kontak kami ataupun datang ke klinik kami, klinik Aisyah dan Yusof ataupun klinik Munir yang terletak di Milai dan Sedayan.